ini khas untuk siapa-siapa nak beli motor, mungkin first motor pertama atau mungkin motor kedua. Dia ada, sebenarnya banyak orang silap pasal semasa dia test motor tu, dia test kat showroom 3 minit 5 minit aja. Tapi bila dia dah beli, dia naik, dia tak terfikir dia akan naik motor tu berjam-jam. So example, ada kadang-kadang kita nampak orang beli motor sport bike. Dia tengok MotoGP, then dia cakap, best ni, saya minat, saya beli. Tapi naik tak sampai seminggu, dia cakap, tak boleh lah, saya betul-betul stress naik motor ni. Kat bandar pun susah nak maneuver pasal riding position susah. Terus dia nak tukar motor seperti naked atau capture, riding position straight. So itu sebab saya nak nasihat siapa-siapa nak beli motor ni, kalau boleh lah, jangan terus beli motor baru yang you rasa you minat. Kalau boleh mungkin you pinjam motor kawan dulu ke, atau you beli second sementara you nak cari yang baru. So itu sebab saya nak nasihatkan viewer kat luar sana, kalau nak beli motor, sila fahamkan motor itu dia punya riding position macam mana, apa kegunaan anda yang sesuaikan diri anda.